Ini cara mudah nak keluarkan duit akaun 3 KWSP yang ramai tak tahu. Yang pertama, log masuk ke aplikasi KWSP iAccount, kemudian pada menu utama, pilih pengeluaran dan klik pada bahagian keluarkan simpanan anda. Nanti anda akan nampak pilihan pengeluaran, klik pada pilihan akaun fleksibel. Pada bahagian inilah anda akan nampak syarat-syarat pengeluaran dan butiran tentang akaun fleksibel tersebut. Baca dan fahami butiran tersebut sebelum membuat sebarang pengeluaran. Lepas itu, anda boleh klik pada tanda keluarkan simpanan dan masukkan amaun pengeluaran yang anda mahukan. Jumlah minimum adalah RM50 dan jumlah maksimum bergantung pada jumlah yang anda layak. Kemudian anda pilih atau kemaskini pilihan bank yang anda mahu, sahkan butiran pengeluaran dan baca dengan teliti perakuan pengeluaran sebelum tekan terima. Langkah terakhir, masukkan nombor TAC dan permohonan anda sudah pun berjaya. Tempoh proses pengeluaran ke akaun bank anda akan dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja selepas permohonan pengeluaran diluluskan.